Kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita masih lagi membicarakan tentang melayan isteri dan sabar dengan kerenah isteri. Dalam satu hadis sahih, Nabi berkata, "La yajlidu ahadukum ra'atahu jaldan al-'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum." Nabi bersabda, janganlah seseorang kamu memukul akan isteri kamu seperti memukul hambanya, kemudian disetubuhi pada akhir hari. Siang-siang pukul di terajangnya isteri, malam-malam disetubuhi pula istrinya. Inilah suami yang paling jahat. Suami yang paling guna ni tuan-tuan, pukul-pukul, sepak-sepak, disimbahnya air panas dekat isteri dia, dihalaunya ke isteri dia. Bila isteri dia tidur, pandai pula dia datang memerlukan isteri dia. Kata Nabi, inilah sejahat-jahat manusia. Tuan-tuan jangan jadi macam ni tuan-tuan. Jangan duk buat perangai macam itu. Nabi tak pernah tampar sepak isteri dia. Nabi minum ni daripada bekas isteri Nabi ni. Minum minuman daripada gelas, minum bekas tempat bibir isteri Nabi. Nabi minum. Punya romantiknya Rasulullah. Dia nak minum, dia tengok mana bekas bibir Aisyah, itulah yang dia minum daripada bekas bibir isteri. Orang Melayu pula faham, jangan minum bekas isteri, nanti dia melawan kamu. Tu yang tak minum. Nabi minum. Orang Melayu kata jangan minum, nanti melawan. Orang Melayu kata jangan minum bekas anak, nanti anak dahaka. Padahal Nabi minum. Dan romantiknya tuan-tuan, Nabi minum daripada bekas mulut Siti Aisyah. Tuan-tuan, tuan-tuan buatlah macam itu di rumah. Isteri tengok, ni naik bulu rumah isteri ni. Apa? Mana bekas poh tadi? Ni yang merah tu, gincu tu. Tuan-tuan ambil gelas, tuan-tuan minum. Isteri rasa apa? Ya Allah, baiknya laki aku. Tak rasa geli pun, ya Allah. Sayangnya. Baik dah makna tu. Dah dua dah tu isteri dia tu. Tu yang dia buat tu. Setengah suami dia tak nak. Dia kata geli ustaz. Geli. Pasal apa? Isteri saya tak ada gigi ustaz. Dah gusi ustaz. Isteri kita geli pasal apa? Besok kalau isteri kita sakit, kita lah basuh berak dia. Geli pasal apa? Kalau tuan-tuan sakit pun, isteri tuan-tuan lah yang basuh berak tuan-tuan. Dibawanya mangkuk, bubuhnya bawah punggung, dibasuhnya punggung kita atas katil. Orang lain lari, adik-beradik lari. Ada adik nak jaga abang, ada abang nak jaga adik. Tobatlah home, tidak. Itulah yang akan jaga kita. Isteri kita, suami kita. Anak-anak belum tentu lagi jaga. Jadi apa masalah geli bekas dia? Masalah di gigi tak ada, lantak je lah. Bukan dia tak basuh pun. Masalah dia ustaz, dia pakai gigi palsu ustaz. Gigi palsu pun suruh dia pakai Polident. Nah, melakon pun tak palsu. Suruh dia pakai Polident, melekat di atas. Nak buka sikit punya seksa. Baik, kemudian hikayat orang. Ini ada satu cerita bahawa sesungguhnya seorang laki-laki datanglah ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, padahalnya hendak mengadu kepadanya akan kejahatan perangainya. Dia pergi dekat pintu rumah Umar Al-Khattab nak mengadu. Isteri dia mulut jahat, isteri dia perangai buruk, suka maki-maki. Dia pergi ke rumah Umar. Bila pergi ke rumah Umar nak bagi salam, dia dengar isteri Umar sedang berleter kepada Umar. Allah, yang nak mengadu tu pun lebih kurang serupa je kata dia. Kita serupa. Dia kata Umar pun kena berleter,
apatah lagi aku. Tuan-tuan, Umar tu garang tak? Garang. Tapi isteri beleteh, dia. Sebab tu kebanyakan orang yang garang takut ke bini. Misal ni mengalahkan Sarjan Senin. Akak berdegor-degor marah ke Obama. Marah ke Ariel Sharon, Netanyahu. Marah sungguh dia. Tapi dengan isteri penakut, tuan-tuan. Sebab tu banyak orang yang garang, mana berani nikah dua. Yang menikah dua ni yang senyap-senyap tu. Akak-akak jaga-jagalah suami akak-akak yang senyap-senyap tu. Tapi akak-akak tak payah susah hati suami akak yang cengih-cengih tu, kompom tak menikah tu. Saya jumpa dengan satu cikgu sekolah. Suami dia ni, tuan-tuan, kalau kira dengan perut saya ni, 4 kali perut suami dia. Borai mengandung tak keluar-keluar. Saya tanya pada dia, cikgu, buat saya apa projek ni abang teruk sangat tu, tak exercise ke, bagi borai kempeh sikit, sedut lemak ke apa ke. Dia kata, ustaz, biar itu ustaz. Kenapa biar? Dia nak balik pukul berapa pun tak apa. Dia tak balik terus pun tak apa, ustaz. Sebab saya tahu tak ada siapa perempuan kat dia. Oh, patutlah pun. Naik motor tu, kalau duduk belakang, dia peluk suami dia, tak jumpa tangan tu, punya gemuk lelaki dia. Rupa-rupanya isteri dia memang bagi gemuk supaya orang tak tackle suami dia. Jadi akak-akak kalau tak nak bagi orang tackle suami akak-akak, bagi perut borai, tak ada siapa nak. Wallahu a'lam lah, betul tidak. Jadi laki-laki ni, tuan-tuan, patah balik. Bila patah balik, Saidina Umar keluar. Bila Saidina Umar keluar, kata dia, kamu nak ke mana? Tadi ya, bagi salam. Dia kata, tuan, saya tadi nak mengadu masalah isteri saya kuat beleteh. Bila saya tunggu tuan pun kuat beleteh. Buat apa saya mengadu lagi? Itu sebab saya balik. Kata Saidina Umar, kamu dengar tak masa aku kena leteh? Kamu dengar tak aku membalas? Kata dia, saya tak dengar tuan. Kenapa aku tak balas? Saidina Umar berkata, aku tidak balas kerana isteri aku banyak mengambil alih tanggungjawab aku. Aku yang kena masak, tapi isteri aku yang masak untuk aku. Aku yang patut pergi ke kedai beli lauk ikan, tapi isteri aku yang ke pasar. Dia tolong ambil alih tugas aku. Aku yang patut didik anak-anak aku, tapi isteri akulah yang siang malam pergi hantar tuition, ambil tuition, yang menengok pelajaran buku sekolah anak aku. Isteri akulah yang membakar roti kepada aku, memasak makanan. Isteri akulah yang memberi susu kepada anak-anak aku. Isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Dan dengan sebab aku dapat isteri akulah, aku tak buat benda-benda yang haram. Banyak sungguh jasa aku. Dengan sebab itulah aku diam bila isteri aku beleteh. Aku tidak akan marah dia, sebab dia basuh kain lebih lama daripada dia beleteh. Dia masak lebih lama daripada dia beleteh. Cuba tuan-tuan tengok, isteri tuan-tuan berapa puluh tahun dah tuan-tuan kahwin. Abang Haji berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun maknanya sebanyak 3 kolam ikan dah isteri Abang Haji siang ikan. 3 kolam tuan-tuan, 36,000 ekor. 20 tahun maknanya kalau distreka baju, disusun baju kita tu, satu mesin dah susunan dia. Bawang kalau nak dikira, dia kupas bawang tu, rasa-rasa 10 kontainer bawang lah dia kupas. Tuan-tuan nak marah dia? Nak marah dia? Dia buat kerja punya teruk. Sebab tu Umar tidak marah. Umar diam saja. Bila Umar diam, berapa lama isteri nak beleteh? Kalau tuan-tuan diam, isteri beleteh berapa jam? Dia takkan sampai setengah jam. Dia pun letih tuan-tuan. Sebab itu lepas
lepas beletek, terus pergi ke dapur, minum ais dalam peti air. Dahaga kata dia. Geram. Dia akak-akak, bila suami dah diam daripada beletek, janganlah sambung lagi. Kadang-kadang akak-akak pun ajak. Bila orang cakap diam, dia jawab lah. Kata dia, astagfirullahalazim. Suami dia tak jawab dengan mulut, dia jawab dengan penampar. Salah dia. Jadi akak-akak bila suami diam dah, beletek lah. Puaskan hati akak-akak, beletek lah. Tapi jangan terlalu beletek. Sebab suami pun manusia. Suami pun manusia. Kalau beletek tiap-tiap hari lari dia.